nilai emas naik 2 kali ganda. Secara kasarnya, harga emas akan naik 2 kali ganda setiap 7 tahun. Jadi, jika anda ada simpanan sebanyak RM10,000, nilai emas anda akan meningkat ke RM20,000 dalam masa 7 tahun. Dan, jika anda simpan sehingga 14 tahun, nilai emas anda akan meningkat sekitar RM40,000. Di sini, anda boleh nampak simpanan emas sangat sesuai untuk simpanan jangka panjang. Anda boleh jadikan simpanan emas untuk pendidikan anak-anak, alternatif kepada PTPTN, simpanan haji, alternatif untuk tabung haji dan simpanan persaraan, alternatif untuk KWSP. Buat pemilik bisnes, anda juga boleh simpan keuntungan perniagaan dalam bentuk emas. Bayangkan, keuntungan RM50,000 akan berganda menjadi RM100,000 apabila anda simpan dalam bentuk emas selama 7 tahun. Ramai yang sudah mengalihkan sebahagian simpanan ASB, tabung haji dan juga KWSP kerana mereka faham yang jika simpanan kekal dalam bentuk wang, nilai akan susut disebabkan inflasi. Simpan dalam bentuk aset emas fizikal, nilai meningkat sebab kenaikan harga emas. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan wang fiat dalam bentuk emas fizikal, anda boleh isi borang sign up di bio atau PM saya untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.